Assalamualaikum, salam Ramadan kepada semua yang menonton video kami. So hari ni kita orang nak pergi ke Dataran Merdeka. Bukan. Hai, Assalamualaikum dan salam Ramadan kepada semua yang menonton video kami. Hari ni kita orang nak pergi ke Dataran Putrajaya. So jom ikut kami. Okay, let's go. Kita orang dah ke arah Putrajaya. Kena jalan kaki menuju ke Dataran Putrajaya. Orang-orang ni semuanya nak buka macam kita orang juga. Adik, Dataran apa adik? Putrajaya Dia selalu sebut Dataran Merdeka kat sini. Lepas tu Dataran Merdeka dia tukar kepada Putrajaya. Inilah budaknya. Sebelum ni kita orang Dataran Merdeka je. Pernah ke kau pergi Dataran Putrajaya buka dek? Pernah. Tak pernah? Pernah. Buka kursi tu duduk. Ada bazar. Kita nak pergi cari air. Kenapa? Oh, orang niaga mak. Aiskrim. Strawberry Patichos. Ini bukannya. Ini dah pasar Ramadan. Pasar raya lah. Pasar raya. Kamu tak bawa baju kan, kata nak cari tudung. Mana tahu. Mana air tak nampak. Airnya kita tak nampak. RM15 lekong. Sejuk lah tu. Ya. Asyik kat luar. Boleh keluar. Keluar lah. Tak sejuk. Tak sejuk. Mak kau. Nampak tak penuhnya. So kita nak cari mana ni? Tapi kecil je datarannya. Nak cari tempat kat mana yang boleh kita lemparkan kita punya. Apa lagi ya? Nak dilempar lah ni adik. Perbadanan Putrajaya nampak? Kat sini juga. Ada ke sign? Encik apa ambil gambar? Bio Azman tu nampak tak? Dengan bagi warna-warna purple tu. Bapa Putrajaya sepanjang hidup mereka tak pernah memberi kesusahan. Nampak kita orang bawa kerusi je tak bawa. Ramai orang. Tunggu siapa tu? Tunggu siapa?
Kalau kita ni sentiasa ada hubungan yang sangat baik, maka okey korang, ni je yang sempat saya kongsikan misi mencari tempat berbuka puasa di Putrajaya. Okey, samping tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin 2026 dari kami semua. Okey, bye-bye.